Disangka lumpuh akibat masalah saraf, rupanya terkena sihir. Kisah ini tentang Wiki, seekor kucing baka Maine Coon yang lahir pada tahun 2016. Dia comel, sihat dan sangat manja dengan pemiliknya. Lebih daripada sekadar haiwan peliharaan, Wiki adalah peneman setia saat pemiliknya berjuang dalam kemurungan selepas kehilangan ayah tercinta. Namun, satu hari Wiki tiba-tiba tidak boleh berjalan. Kakinya langsung tidak boleh bergerak, dibawa ke klinik veterina, malah dirujuk kepada pakar saraf di UPM. Keputusannya, semua saraf normal, tiada sebarang masalah dikesan. Sebulan diwarded tapi tiada perubahan, Wiki dibawa pulang dan dijaga sebagai kucing kurang upaya. Hingga satu hari, seorang saudara datang menziarahi dan membacakan doa kepada Wiki. Esoknya, Wiki mula berjalan semula. Menurut saudara pemilik, sihir yang dihantar untuk manusia telah terkena pada Wiki. Dalam diam, Wiki jadi pelindung kepada keluarganya. Beberapa tahun selepas kejadian, Wiki pergi dalam tidur tanpa menunjukkan sebarang tanda sakit. Pemiliknya kehilangan bukan sekadar seekor kucing, tapi peneman dan penyelamat yang sebenar.